And now, ladies and gentlemen, moving along, it's time to hear some testimonials. And for this, let's welcome on stage from Selangor, Jahilawati Abu Bakar. Saya hormati Yang Mahmulia Raja Datuk Seri Tun Sofia, sungguh cantik dan anggun sekali. Bagi tepukan dulu. First time saya jumpa di sini. Juga kepada Eksekutif Chairman kita, CEO, aku tak tahu jawatannya kerja eksekutif sejak chairman. Tak lain tak bukan, bagi tepukan dulu pada Tuan Syed. Dan orang yang bagi saya antara orang yang paling penting lah dalam bisnes kita, orang yang sangat brilliant. Dialah pencetus kepada idea wow, windows of work hard opportunity, work hard smart. Tak lain tak bukan, bagi tepukan guru kepada Mr. Nelson. Thank you sir for your brilliant ideas. Juga barisan director yang lain, saya tak bolehlah saya nampak muka director yang selalu saya punya sparring partner dengan tagline dia semua orang tahu kan, apa dia? Mau tak mau, Mr. Vincent. Okay, thank you sir. Dan dia punya twins, Mr. T, twins yang bapak tak sama mak dan lain Okay, juga barisan director daripada Kintok, Encik Jalaluddin dan Encik Karim, juga Presiden Lembaga, dan rakan-rakan saya juga tak lain tak bukan Sifu kita, orang yang pakai sarung tadi tu yang sangat hebat, luar biasa, sangat simpan. Kita bagi tepukan kepada pada Sifu Masman. Dan juga colleague saya yang satu meja, dia orang semua tengah nervous, tengah tulis speech kat atas kertas. Okey, dan juga barisan hadirin semua, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya diberi masa hanya tak sampai 3 minit oleh Tuan Mazlam kita. Kak Jahna cakap banyak panjang, 3 minit saja. Jadi di kesempatan yang pendek ni, saya permulaannya saya nak mengucapkan syukur amat sangat, syukur kehadrat Ilahi, syukur alhamdulillah, syukur ya Allah kerana telah mempertemukan saya dengan peluang yang bagi saya yang dah hidup dalam masa setengah abad ni, saya tak pernah jumpa peluang bisnes yang sangat sempoi macam ni hanya bermodalkan RM80 saja memungkinkan kita menjana pendapatan 6 angka sebulan. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Mr. Nelson again, juga kepada Sifu Mazlan yang tak putus-putus, yang tak jemu. Dia kata dulu dia seorang orang yang leader lah, yang percaya, yang pekakkan telinga, yang meneruskan perjuangan selama 3 tahun buat bisnes yang betul-betul, dan juga dengan dia punya sistem SMS dia yang menyenangkan kita semua, betul tak? Kita semua patut berterima kasih kepada beliau. Bagi tepukan dulu sekali lagi kepada Sifu Mazlan. Tak lupa kepada upline saya yang sungguh cool saja. Nasib baik saya call dia. Kalau saya call Mazlan, agak dia tak layan saya kot. So, yang sangka berjumpa dengan saya untuk terangkan tentang perniagaan ni, tak lain tak bukan pada Abang Ishak juga kepada rakan niaga saya yang saya respect, Hamka daripada Sabah, sangat hebat, luar biasa. Juga Amoy tadi yang duduk sebelah saya. Okey, Rozan alright. Dan juga tak lain tak bukan kepada rangkaian kerja bagi berkenala mana? Okey. Alright. Okey. Dan juga seluruh warga
selalu nak berucap terima kasih kepada tak lain tak bukan Kak Jah punya ex-boyfriend dulu kan, sekali suami Kak Jah yang sabar dengan kerana kat isteri dia yang gila-gila ni. Bang, terima kasih bang. Bulan ni kita orang menyambut ulang tahun yang ke 23 tahun ya. Terima kasih kerana sabar dengan perangai mama yang gila-gila ni. Okey. Dah jadi rakan-rakan semua? Kan? Kak Jah dari dulu lagi. Bila Kak Jah dah jumpa lubuk emas, kita semua ni, anda semua ni, anda sedar ke tak sedar? Kak Jah nak bagi tahu sekali lagi straight to the point. Sebenarnya kita dah jumpa suatu lubuk emas. So jangan nak tangguh lagi, jangan nak gali pakai tangan lagi. Dah jumpa lubuk emas nak gali pakai tangan, ataupun nak gali guna penyodok ke Kak Jah. Jumpa lubuk emas pada bulan Mei yang lepas baru saja. Kak Jah gali dengan cara yang cepat, yang mudah, yang dapat banyak. Hanya di bulan keempat saja Kak Jah campurkan income Kak Jah, komisen Kak Jah, fast track dan juga untuk menjual SIM card bisnes RM80. Pada bulan keempat saja income sudah RM20,000 sebulan. Jadi rakan-rakan, ayo jangan lengah-lengah lagi. Kita gali betul-betul guna cara yang cepat, yang mudah, yang dapat banyak. Ayo sama-sama dengan Kak Jah kita gali guna traktor. Sekian, terima kasih. Puan Jalilawati Abu Bakar from Selangor, ladies and gentlemen. Another big round of applause, please. Thank you. Talk about firepower.